Google ada data, Microsoft ada software. Tapi siapa yang semua syarikat ni bergantung? Jawapan aku, Nvidia. Ramai orang fikir Microsoft, Google dan Apple tengah bersaing secara direct dalam AI. Tapi korang tahu tak siapa yang sebenarnya buat paling banyak duit tanpa bertempur? Jawapan aku adalah Nvidia. So baru-baru ni nak cerita kat korang, CEO Nvidia ni nama dia adalah Jensen Huang buat kenyataan tegas. Kami bukan sekadar buat chip, kami sedang cipta infrastruktur untuk ekonomi AI di masa hadapan. So bukanlah nak overclaim, bukan retorik. Tahun 2024 ni market cap Nvidia tembus $2 trilion. Dalam dunia AI sekarang, Nvidia ni bukanlah peserta, dia pembekal utama. Semua model AI popular macam ChatGPT, Google Gemini, Meta Llama ataupun Cloud semuanya dibina di atas chip Nvidia, terutamanya model H100 dan A100. Harga satu H100 je boleh cecah dalam lebih kurang RM190,000. Satu server AI macam yang OpenAI pakai perlu ratusan unit GPU. Model bisnes Nvidia ni dia tak kumpul data macam Google. Dia tak buat software productivity macam Microsoft. Dia tak buat hardware end user macam Apple. Tapi semua gegasi ni dari Amazon sampai ke Meta kena beli barang dari Nvidia. Dan kenapa Nvidia ni perlu adapt dengan AI? Sebab demand dia luar biasa. Jensen pernah cakap, every company is now a technology company and every one of them will need accelerated computing. Maknanya, siapa pun kau, oil and gas ke, finance ke, retail ke, kalau kau nak pakai AI, kau wajib perlukan GPU yang Nvidia sediakan. So, jadi instead of buat produk consumer, Nvidia ni perlu build infrastructure. Dia jual GPU, dia jual sistem superkomputer macam Nvidia DGX. Dia sediakan platform seperti CUDA, eksklusif dan susah digantikan. Ini semua menjadikan ekosistem dia sangat sticky lah. Sekali kau masuk Nvidia, memang susah nak keluar. Sekarang bandingkan dengan Microsoft. Ya, mereka ada Copilot, ada Azure, tapi mereka juga buat kerja untuk lean on AI. Google pula tengah betul-betul push Gemini tapi masih struggle dengan produk consumer AI. Apple pula masih slow dan belum all in dalam generative AI ni. So, siapa sebenarnya dalam risiko? Jawapan aku kalau kau tanya, aku jujur je dengan korang, Google. Dia ada data, dia ada user base, tapi model bisnes dia ni heavily bergantung pada iklan. Kalau AI disrupt search behavior dia, Google mungkin hilang sumber pendapatan utama. Dan kalau AI tools lain ambil alih attention user ni, mungkin market dia akan slowly terhakis. Microsoft pula selamat sikit lah sebab dia pegang enterprise. Tapi kalau AI jadi terlalu commoditize, dia pun kena bersaing harga. Apple masih belum masuk betul-betul, tapi bila masuk dia ada kelebihan dengan ekosistem iOS juga. Dan jujurnya Nvidia ni dia unik sikit. Dia duduk kat tengah-tengah semua orang. Dalam semua orang tengah berperang ni, dia jual peluru. Dia tak kena hentam kalau